Dah settle. Jadi macam kita orang bila duduk situ macam dalam ni macam mana ni tuan rumah dia kan. Jadi macam cuba bernafas lagi lah kan. Lepas tidur. Sekarang ni dah boleh bernafas. Tengah. Saya pun doakan yang terbaik lah kepada akak dengan abang. Kalau ada apa-apa masalah tu, misi ni memang sangat membantu kami. kalau ada apa-apa masalah, Roger lah dekat Abang Mat. Saya ambil tahu daripada leader-leader apa semua. Yang ni saya cuma sampaikan bukan saya bantu, ini bukan bantuan tau, ini hadiah dari Tuhan. Allah aturkan. Nampak? Sama. Sama. Agak kena kuat. Lepas tu ramai tim-tim admin ni dapat manfaat daripada akak juga. Sebab akak admin, akak bangunkan vendor-vendor. Mamat, baju tak ada ke? Baju memang Saya selalu tengok dia pakai mesti baju ni. tak ada baju. Berapa kali jumpa mesti pakai baju ni? Nak jaket satu. Ha? Nak jaket satu. Nak jaket ni? Buka terus lah. Nampak tak? Nampak tak? Kita kata dah kalau ni ada suggest kat app, kalau app dia buka bagi terus ya. Pakai tengok. Okey, ni saya punya wakil lah dekat sini. Kalau ada apa-apa masalah, Roger dekat dia. Ni Abang Long lah, Abang Long kawasan. Okey, jumpa lagi noh. Terima kasih banyak. Okey, jumpa lagi. Kena dapat Pre-order. Jumpa lagi. balong banyak sangat. Okey, bang lagi sekali. Jumpa lagi. Ya. Jumpa lagi. Okey Kak Yali, jumpa lagi. Sebanyak mana ujian yang Tuhan beri, semua dugaan cuba ku tempuhi. Aku tahu susah jatuh bangun, tetap ku coba. Mungkin ada sinar bercahaya di penghujung dunia. Tak kira bangsa, tak kira agama, ku coba bantu semua bagai semua satu keluarga. Kita bersaudara, darah yang sama merah. Kita berjuang hari ini bukan untuk menunjuk siapa yang lebih berkuasa, tapi berjuang untuk semua yang mana ada rasa lemah. Bersatulah.